ni. Tak kerja je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah ketua. Kami nak punch card je. Ya Allah, dia ilham ni lah. Nak dia buat kerja sikit. Lepas tu rasa macam nak buat live ke tak? Rasa macam tak nak buat live. Tapi rasa buat live tapi sekejap je. Boleh lah. Esok pergi hospital. Apa benda tu? Nak reveal apa malam ni, Kemal? Tak ada reveal apa-apa pun. Saja. Nak bagi akak punch card malam ni. Nak tengok Ilham si manis. Kalau nak tengok Ilham si manis, suruh Ilham si manis tu buat live. Maksudlah kita nak tengok Ilham si manis. Mesti. Live kita Ilham si pahit je ada. Ilham si manis ada. Saya terima kasih. Akak suruh dia buat live, nanti akak tengoklah Ilham si manis tu. Dekat dalam saya Ilham si pahit. Assalamualaikum. Kak Jess say my name. Terima kasih. Yes, sekejap. Thank you Kak. Sabar. Kak Miko nak tengok si Ilham manis. Tak ada. Tak ada si Ilham manis. Ilham manis, Moksu pahit, Nur masam. Mal, perfume dah habis. Habis dah Kak perfume. Dah tu? Akak makan ke apa? Akak minum perfume tu? Kak Isyam tu, terima kasih. Kenapa berkemar dah glow down? Dia glow down kan aku macam tu je. Yelah dia ada hari abang ni nampak macam tak menyawa sangat dia kan. Ada hari nampak macam okey sikit lah. Pukul 1 dah ke? On the way pukul 1 lah. Mal kena restock lah, kami mandi perfume. Baby boy, honey bee, gotta love the way you look at me. Kak Muna Dalila, terima kasih. Gift tu keluar lagu lah. Gift apa? Ada gift baru keluar lagu tadi. Kak Muna Dalila bagi. Gift baru lah. Kak, lagu apa lagi ada kak? 2 lagu tu je lah. Selamat pagi ke tu? Selamat pagi Kak Zima. Gift tu je lah. Ada 2 tu je lah lagu. Lagu lain tak marah. Tunjukkan kita kuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat, ayo berbuat. Betul lah. Gift dia ada lagu. Banger. Terima kasih kak. Saya janji minggu depan lunasi angsuran, Kamis Jumat Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan, tetap bersyukur tumpu kekurangan. Ramin kita berak, ora urus maju tabrak. Ramin kita berak, ramin kita berak. Ramin kita berak, ora urus maju tabrak. Ramin kita berak, ramin kita. Kalau macam ni ADHD aku melana ni. Tengah bercerita keluar lagu tu memang hilang cerita aku. Saya janji minggu depan lunasi angsuran, Kamis Jumat Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan, tetap bersyukur tumpu kekurangan. Antes de que el mundo se acabe y que se me vaya la voz, antes de que la memoria falle, que nos falte uno de los dos, quiero que se que por kira kepunder. Tak. Ku tinggal duduk saterus, duduk saterus. Kalau begitu sekarang hidup digoyang urus. Tak jadi bercakap aku macam ni lagu. Gift keluar lagu ni. Comel lah lagu dia. Tapi maksudnya lagu yang gitu je lah. Maksudnya lagu yang diberi je lah. Kita tak boleh pilih lah lagunya. Buat apa ni? Tak, ada gift baru. Kalau bagi gift tu keluarkan lagu. Pakai tak menyembang. Yelah, kalau macam ni, ADHD macam kita memang hilang lah. Segala-galanya hilang. Tengah cerita, benda ni distract habis lah. Lagu Habibillah tak ada ke? Tak tahu. Hidup ni koyang urus, saya capek ora urus.
sekejap pula lagunya. Oh, itu sekejap pula lagu dia. Tak lama lagunya. Tak apa dik, tak payah cakap. Fikirlah Mal. Dia bukan tak nak kak fikir-fikir ni kak. Dia macam boleh sebenarnya nak fikir tu kan. Tapi kesian dekat orang yang main fikir dengan Ikmal tu. Akak main. Akak pakai kredit lagu dia macam sambung-sambung. Oh ya ke? Lagu ni nyambung-nyambung gitulah. Oh, faham. Gift tu boleh pilih lagu. Kenapa tak jumpa pun gift tu? Kenapa ada orang jumpa, ada orang tak jumpa tak? 50 apa tu? 50. Nak 100 ml Mal. Perfume tu nak 100 ml. Kalau 100 ml harga dah lain kak. Dia kalau 100 ml harga dah lain dah. Itu 30 ml. 50 ml tak nak? 50 ml tak nak? Ya kecil sikit lah. Lama tak ada katalog ni Mal. Dia minta aku katalog. Kesian lah aku ni. Kenalah cari katalog untuk akak-akak ni. Minta je sebaik ketua keluarkan lagi perfume. Cepat habis tau. Akak banyak kali sembuh ni ceritanya. Assalamualaikum Nak Suki Lemazlan Mazlan Malzan lah 30 ml tak cukup. Datuk akak nak berapa? 200 ml 1.5 liter minyak wangi tu. Akak nak berapa liter? Ceritanya. Sekejap, sabar. Bip. Kak Zima, terima kasih Kak Zima. 1000 ml. Spray sekali 15 das. Tapi betul lah tu, saya pun kalau spray minyak wangi 1-2 memang tak lah. 5, 10, 15, 20. Nak keluar tandas, spray lagi. Nak keluar kereta saya, spray lagi. Memang macam tu. Lepas tu lepas makan, spray lagi. Rasa macam dah tak bau minyak wangi, spray lagi. Begitulah saya. Akak pakai Hikari memang kawan-kawan tanya pakai minyak wangi apa. Wangi betul, suami baru dapat kerja advance 15 hari bulan. Alamak. Dah keluar dah komen yang tu. 10 liter okey kan dengan anak-anak pun guna Mal. Ketua, suami dengan family saya teracun dengan perfume. Diorang suka gila. Best kan? Dah keluar dah komen-komen tu. Lagi satu kat komen yang ni. Kan kadang-kadang kita tengok posting kan. Lepas tu tiba ada orang cakap masuklah kelas Mandarin. Masuk kelas Mandarin. Saya macam kenapa ada banyak orang suruh masuk kelas Mandarin ni ya? Dia kat mana-mana. Nak join kelas Mandarin, nak fazilkan Mandarin, saya ada sijil Mandarin. Saya macam, kalau aku nak masuk kelas Mandarin nanti aku carilah. Tapi janganlah masuk dekat semua posting. Ini siapa pula ni? Internet saya okey tak kak? Lagi tak? Okey. Hai ketua. Vlog raya bila? Tak payahlah Aziz. Tak apalah. Faham je Aziz. Aziz sekarang mana dah nak edit video kita sangat. Tak ada dah. Aziz sekarang nak edit video Ilham, video meme. Dia tak ada nak edit video Ikmal. Kalau edit video Seniman TikTok, aku nyala. Seniman TikTok, jangan tanya. Sekali upload, semua lihat. Sekali gores, hati pun lega. Kemain punya lagu. Artis TikTok berak merata, namanya Aziz. No, terkejut. Ya, kemain Aziz sekarang. Okey, apa benda ni? Dari tadi mencari gift lagu ni tak jumpa-jumpa. Tak apalah kak, biarkan aja tak jumpa. Kadang daripada saya nak bercakap, dah tak bercakap dah. Sekarang Aziz dah tak nak edit dah video Kemal. Aziz dah jadi gamers. Ilham tengok kartun ke? Ya kak, member tengok kartun. Mana Ilham yang manis? Ibu muka aku. Tak payah lampu ni. Ketua tolong kirim salam rindu dekat mem. Apa susah kak? Akak cakap je dengan mem nanti. Perfume dengan lip serum akak dah bagi gift pada orang yang tak dapat beli. Kak Ziman beli, lepas tu Kak Ziman bagi gift. Macam tu. Dek, panggil lah Ilham. Kak Miko suruh panggil Ilham si manis. Tak payah. Apa benda si Ima Safwan ni? Nak apa lagi si Ima? Ya, Kak Ima Safwan nak apa? Ima nak apa? Hah? Tengah buat live ni, kenapa Ima? Nak apa, Ma?
Ni mana apa? Oh, nak tengok video. Boleh hantar ni. Tengok live aku ni Okey, baik. Makcik-makcik sangat. Kami rindu mem. Lah, kenapa? Mem kat mana? Ada je ni ada je ni Ada je tu. Kak Ima tengah praktis lagu ketua. Gaya Deja sangat. Apa benda ni? Mem diam aja. Nanti akak tengok dekat konten Abang Alif ada dia. Besok Ikmal jumpa dia. Nanti Ikmal minta video dekat dia okay. Mem ada tu. Dia penat tu rasa. Sebab Ikmal tu kat Live 360 dia daripada keluang-keluang Melaka keluang Melaka keluang Melaka KL. Kepenatan. Maaf aku dah hafal. Mana videonya Ima? Oh ni videonya. Ni aku tengok ya. Sabar sekejap. Aduh, si Uncle Tokok ni apa benda pula? Ya, Uncle kenapa? Uncle nak apa? Assalamualaikum, buat apa? Waalaikumsalam. Tak buat apa? Kenapa? Kita orang rasa hari ni macam boleh kalahkan Ikmal. So, just nak buktikan je, itu je. Kita orang rasa hari ni kita orang rasa macam bau-bau kemenangan. Oh yelah, nampak view si Kemal sikit hari ni Faham? Dia nampak macam boleh tarah lah gitu. Kan Kemal pernah cakap waktu bila datang ke nampak live je invite. So hari ni kita rasa waktu dah tepat pada masanya. Kita orang pun pernah tengah ada banyak win ni. Okay. Kalau Ikmal berani kalau Ikmal turun pun boleh, kita orang okey je. Kalau turun tu masih takut, kita orang okey. Kita orang record live ni. Okay. Alright, okay. Main berapa game ni? 1? Ikutlah. Best of 3 lah. Best of 3. Okay. Tak apalah. Taping guys. Tak apalah, kalau tak ada rezeki nak macam mana kan? Kalau tak ada rezeki, tak adalah rezekinya. Ya, betul. Tapi hari ni kita dah macam boleh baulah kemenangannya, InsyaAllah. Ya. Silap 3-0 ni kalau nampak gaya ni. Guys, triple Cik Ba. Guys, triple. Oi. Terima kasih Kak Jida. Kak Ayu, terima kasih. Kak Ayu, ya Allah. Thank you. Yakin je kamu. Thank you. Saya main cakap aja. Thank you Kak Fiona. Thank you. Bahagia, thank you. Ya apa yang ada lagu Korea pula? Kak, dia punya lagu. Alah, terima kasih tu. Aduh, Uncle Tokok macam mana ni? Awal-awal Sabar, kita on time. Apa lagu Korea? Jepun. Nampak bahagia, thank you. Lagu Jepun. 8 win. Bahagia, thank you. Boleh kena benar. Adalah kat kamu, terima kasih Kak Daya. Boleh kena benar. Thank you Kak. Kita keluar lagu tu tadi tentang bagi orang seminggu dekat. 33,000 lah. Dalam tak ramai orang tu 33,000 lah. Thank you. Dia cakap apa? Dua nak. Thank you. Kenal lagi. Kak double point Kak. Dia ada sultan gini Kak. Dia ada sultan atau sultanah di malam ni. Ya, booster sekarang. Kak Nan, terima kasih Kak Nan. Kak Nan, terima kasih. Sampai dia bubu campak Kak. Kak, sampai dia bubu campak Kak. Okey, campak je. Bubu. Gaya double booster sikit. 43 lah. Kak Yuni, terima kasih. Kak Yuni, terima kasih. Kak Sipa, thank you. Gaya double booster guys. Kak Kuna, terima kasih. Uncle, macam mana ni Uncle? Macam ke dinding je. Kau tahu lah belakang Uncle tu dinding. Ke dinding sangat tu. Smart lagu dia. Smart kan? Dia double booster smart. Tapi point tak smart sangat. Point dia banyak. Uncle punya viewers tak boleh bagi gift yang ada lagu tu Oh tak boleh tu.
Aduh, uncle macam mana ni? Macam tak ada fight, uncle. Daripada mula sampai sekarang. Daripada mula ada. Daripada mula sampai sekarang dia macam tak bergerak. Dia macam tak teli. Guys, tapi kita bagi dia seronok dulu macam biasa. Uncle duduk mana, Ampang Oh, patutlah. Okay, tak apa. Kenapa Dia agak slow sikit lah dari situ. Let's go. Belakang tu dinding kan? Yeah. Tak apa, aku duduk je kat dinding tu. Samakan dengan point ni. Pergi duduk situ. Guys, booster ujung-ujung kan boleh lah. Kita boleh kan. Come on guys, tadi saya dah bawa kemenangan takkan. I'm fighting shadows in your head, screaming truths you never let in. You're at war with what they said, but I'm the one still standing. If love is a battlefield. Kak Fida, terima kasih. Aduh. Dia buat legging pula. Dia buat legging. Dia buat legging. Dia buat. Angkat nak satu game je ke nak ada game lagi satu? Best of 3. Okey, boleh. Boleh. Booster 3 saat. Boleh. Habis saya dah bau-bau dah ni. Bau-bau apa? Kemenangan. Bau-bau dinding. Bau-bau dinding. Angka duduk situ. Jangan gerak. Duduk je situ. Terima kasih. Dah booster 3 saat. Thank you. Dah booster. Dia buka. Booster. Saya janji minggu depan lunasi angsuran. Kamis, Jumat, Sabtu, tapi sepi tanggungan. Aduh, sayang, yang penting bisa makan, tetap bersyukur tunggu kekurangan. Thank you. Abik, bye-bye 8 win. Bye-bye. Kak Syikin, terima kasih. Angkat. I think it's okay. Dia Mr. Crab bila mak ayu. Tadi sembilan thank you. Okey, disebabkan ketokok kalah, Angka Tokok kena cakap macam ni. Syikin Aziz, Nanat, Kak Lin Ghazali, Kak Zima, I love you. Syikin Aziz, Nanat, Lil Zagazli, I love you so much. Orang lagi, Kak Zima. Kak Zima. Apa? Guys, best of 3 guys. 1-0. Macam ada balik. Macam ada bobo balik. Macam ada. Kemenangan. Bobo kemenangan. Terima kasih Kak Hanim. Terima kasih. Aku pula yang terkejut. Bau mula uncle. Bau mula uncle. Terima kasih. Kak Dia, thank you. Terima kasih Kak Mama Syafiq. Thank you. Kalau Jamban, thank you kalau Jamban. Baby boy. Buta proyek akor. Kan booster guys. Tapi. Kalau dah kalah tak payah menari. Ya kalau dah gaya dinding tu buat ke dinding je. Pandai macam tu tantrum kat dinding. Macam tu. Buat kat dia tu. Kan dua hat. Faham? Kak Nanat terima kasih. Kak Nanat terima kasih Kak. Thank you. Beli je. Mesti Kak Zima terus tutup live kan, kena cium tadi. Let's go. Kita Tolong kan dua hat. Oh, King je yang boleh dapat gift tu. Dua hat. Oh, maksudnya Ikmal King lah. Uncle ni tak King lah. Ibrahim, thank you. Picky music. Ibrahim Asal, thank you guys. Dua hat guys. Donat. Dua hat. Oh baby, I love you, じゃ足りない
7. Point uncle say 7. Din, thank you. 167. Dari satu Ali. Thank you. Oh, Din. Apa balik? Terima kasih, Kak. Kak, macam mana ni, Kak? Buset. Kalau Buset tu. Benar. Sing along, starting every day. kali. Monday, Tuesday, all week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Waiting for you. Guys, tolong nak petang. Jujur sangat ni. Dah boost. Monday, morning cuppa. Waiting for you. Tak payah pening-pening. Duduk. Boleh terima kasih Kak Noel, Kak Nana, Kak Nanat, Kak Syazi, thank you. Uncle, boleh tak Uncle hadap je dinding tu, kepala isi je kat dinding, lepas tu tantrum macam tadi. Yeah. Buat je macam, Lain tantrum. Welcome to hell. This is Thank you, Kak. Ya Allah, thank you. fam rolling. Baik tu. Kita tanah kita terasa lama kan? Sebab macam tak ada fight. Oh, senang Uncle ni. Uncle, tadi Uncle kata bau-bau peminat isteri. Saya janji minggu depan lunasi angsuran. Kamis Jumat Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan tetap Ini kali bersyukur. 15,000. Ku kekurangan. Okay, booster. Kalau glove ni kali berapa Uncle? Kali 15,000. Oh ya? Ya. Okay, booster. Oh, glove ni? Glove ni. Sebab tu dia kalau emas. Macam mana Habis nak lah. dapat dia? Kena Saya kena, ada lah. Okay, booster. Thank you. Bye-bye Win Ikmal. Okay, booster. Kak Nujama, terima kasih Kak Nujama. Let's go. Uncle. Kak, kejap Kak, terima kasih Kak Korina, Kak Nanat, Kak Syazi, Kak Lin, Kak Najamran, Kak Ayu, Kak Wiraswara, Kak Muna, Kak Fernanda, Kak Azim, terima kasih. Ibrahim, thank you dia, thank you Semangat Akil, Aizat, Wilma, Ayatul, Zuki, thank you. Uncle, nak dengar satu nasihat tak? Apa? Kalau point macam 283 ke 284 ke 285, dengan nasi Ikmal, Uncle boleh pergi tidur dulu. Tidur. Esok pagi bangun baru buat live, boleh? Macam dah lah Uncle invite Ikmal tadi. Lepas tu point Uncle itu. Rupanya hidung tersumbat lah. Tadi bau benda lain lah, bau tak hidung lah. Oh yeah. Jadi Uncle boleh tidur dulu. Lepas tu Uncle macam muhasabah sikit. Lepas tu esok pagi bangun buat live. InsyaAllah okey. Jauhnya sabar. Tak apalah, tadi kita macam salah bau lah tu. Okey, tak apa. Korek hidung dulu okey. Kita turun dulu. Okay, bye. Orang cakap sebab dia tengok view kita sikit, orang kata jangan pandang rendah. Walaupun view kita sikit, dia tak tahu yang dalam ni semua joyah. Semua joyah dalam ni. Dia kena tahu itu je. Bukan view sikit ni views yang tak bermanfaat. Semua dalam ni joyah. Semua tahu kerja ni apa. Dia kena tahu. Walaupun view kita 200 je, dia kena tahu 200 tu siapa dalam tu. Ini siapa pula ni? Tufan. Nama Taufan. Hello, how are you, my friend? Fine. I'm good. Let's go match. Let's go. You strong? I'm not strong. Little. Okay, you little, me little. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go, from my Turkey? family to come family. Let's go. Tap. Taufan, you from Nasi Turkey? goreng. Nasi goreng. You like nasi goreng?
I like nasi goreng. Okay, me Indonesia nasi goreng food. Mwah. Top, guys. Why you? Oh, you. Terima kasih Kak Jim, terima kasih. Guys, let's go. Sebelah dia tu siapa Why tu? you? Macam Why you say me small? Guys, top, guys ya. Kak Noji, terima kasih. What? Makasih ya. Kau main. Tufan. Yes, King. Welcome. Hello. How are you? Tufan. Guys, top ya. Kau ni enggak nyambung lah. Tufan. Taufan. Tornado. Besok disambut abdi mantuk sirah liang setengah mabuk tidak tuning rontok. Kita ini pejabat maka harus amanah berjuang So small ya, guys. Ayo. Alah ini pun sama. Oh, guys. Vena, welcome. Selamat datang. Salam malam. Stres kot. Namanya Tufan. Perangai memang macam Taufan. Dah kalau tahu nama tu bawa bala, diam je. Okay? Tak apa, kita cakap macam tu je. Dah lah sidai orang. Nama bawa bala. Baik kau diam je. Kau tak payah buat live lah. Saja kak. Malam-malam ni kan. Ya Allah Astagfirullahaladzim. Dia mute, kita mute dia. Baru dia tahu. Banyak sound effect sebelah sana. Ya. Dah nama pun nama musibah. Orang bercakap tu balas tu. Sekejap. Ima ada lagi ke dalam ni? Eleh. Dia ingat dia handsome tu. Dia kiri-kiri situ. Eleh. But very strong. Iqmal, why you strong? Why are you strong? You too much strong ya. No, I'm not strong. Mashallah ya. You good. Good. You good. Salam kenal. Tunjukkan kita kuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat. Ayo berbuat. Sangkuni, paring warto dan nabuto proyek agor. Ima, sabar Ma. Aku bukan sidain kau Ma. Salah Tufan ni. Tufan, how to pronounce your name? Food makan? Your name Tufan. Yes, my name Tufan. How old are you? I'm 26. You from Turkey? Yes, I'm from Turkey. Topan. You from Malaysia? No, I'm from Dubai. Dubai. Nice to meet you. Yeah. Let's go. Good country. Yeah, good country. Let's go. Wee. Macam kat Thailand tak lah, dia dekat Indonesia ni. Okay, let's go. Apa komen ni? Okay, let's go. Kenapa nampak menyeramkan ya mereka ni? Let's go. Iqmal. Yeah. You know Kans Adi? Kans Adi? Kita pernah match sekali dulu kemarin. Kita pernah match waktu. Oh, itu Kak Penny. Halo Kak Penny. Kita pernah match dulu, tapi kau ngeri banget ya. Ngeri? Iya, pernah kita kemarin itu match. One spender ya? Aku 5 How many times? Aku 5 tomorrow bulan 4. Oh iya. Okay, Pernah. Acık kanka internette bağlanmış. Yayın yapıyorum. Hayır. Bağlı. Kau banyak kali. Kau ini. Okay. Alright. Bye.
Sama aku yuk, sama aku. Oke. Okay. Lagi. Cakal. Rematch. Enggak rematch aku dia. Seram. Enggak apa-apa. Ya, lain kali. Lain kali kita match ya. Aku lagi sama keluarga aku ini. Ini di situ ada itu. Ada ini tantrum. Bentar, mau tengok videonya Kak Emma. Emma, aku tengok video kau Emma ya. Ima hafal lah. Ima hafal. Dia buat ni makeup transition kak. Tapi aku tahu kau sebut macam mana. Kau sebut macam tu kan. Bibi, kemain. Kau tak post lagi, Mai? Tag lah Ima nak tengok. Nanti. Tunjuklah sini kak. Ikmal tak boleh tunjuk ni. Lip sync love. Dia tapi sekejap je dia hafal. Oh tak boleh post lagi. Tak boleh tunjuk sebab dia tak post. Kak senang je kak. Uli libas. Hatif dali gambi walala. Hatif dali gambi walala. قولي لي بس هتفضلي جنبي ولا لا أنا من غيري ولا حاجة أنت المالة. Sumpah kak senang je. Ni kak ni. Ni akak suka ni kak. Ima, ni kau pun suka ni. Kak Zima, standby Kak Zima ya. Kak Nanat apa semua standby ya. Kak Aquarina, jangan duduk dalam aquarium lagi. Sabar. Oh. Hello. Oh, where you from? I'm from Ukraine. Where are you from? You're from Ukraine? Yeah. Where are you from? I'm from Malaysia. Nice to meet you. Masuk. Kokos, my viewers really like you. Like me? Yeah, my Who are sister you? like You you have a also. lot of... Who are you? You have a lot of followers. What are you doing? I'm Potato. Let's go. Kokos, how old are you? I'm 18. Huh? Soon 19 years old. 18? Yes, how old are you? 16. 16? Really? Ah, they're 16. Okay. Oh my God, you are so strong. Okay, you're so No. strong. Oh my God, my sister already here. My sister really likes you. Your sister? Yeah, my sister like you. Okay, how old your sister? Umur musuh berapa? Cukup 200. Kak double point. Member sebelah ni nampak macam kuat ya. Blow work. Huh? Yes, Berapa point ni Bi? Cuba tengok Ilham.
Why? 5,000. Why? Oh, kalau 5,000 tak apa, suruh dia tidur. Let's go. Let's go. Wow, 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 wow. Good work. Come on. Yeah. What? Oh, Kak Nanat, terima kasih. Kak Nanat, terima kasih. Kak Syazrin, Kak Irel, Kak Nurzati. Ya Allah, mau usus. Wanda, thank you. Kokos, how old are you really? Serious? Sing along, starting every day, feeling strong. Monday, Tuesday, all week through. Morning cup of Nida, terima kasih Kak Nida. for you. Ya Allah, Kak Nida. Sing along, starting Kak Nida, thank you. feeling strong. Monday, Tuesday, all week. Mental lagi. Alhamdulillah. We're waiting for you. Sebelah mengejar. Kak Zima, terima kasih Kak Zima. Kokos, seriously, how old are you? I'm 31. Oh, 31. Okay. Your sister, you have a sister, yeah? Yeah, I have sister. Around 35. Yeah. 35. Good. Yeah, good. Muy bien, bien. Yeah. Okay. Good in Ukraine, how to say good? Dobre. Gobren. Dobre. Gobren. Dobre. Dobre. Dobry, welcome. Dobre. Dobren. Yeah. Let's go. Yalla, let's go. Doesn't- Rose, no. Potato. Potato. Kaliza tu tak, Kaliza suka dia macam mana ni Kaliza? Kaliza tak tahulah Kaliza ni macam mana. Bibit. Let's see his sister. Your sister, where is your sister? At home. Oh, come here. Oh, kena datang Ukraine ke? Show me sister. My sister go to Ukraine and meet you? If she want, yes, of course. Why don't you come here and meet my sister? Now hard for me. Kenapa pula? Kak Liza okey. Terima kasih. Okay, here. You are so strong. Thank you, Wanda. Okay, Alhamdulillah, ya Allah, Kak Mitz, Kak Aquarina, Kak Lin, Kak Syaizi, Kak Nurzati, Kak Nana, Kak Zima, Kak Nida, Kak Ziki Zifaka, Kak Biraisa, terima kasih. Kokos, I go first, okay? Goodbye. Bye, thank you. Aduh, macam mana ni? Kak Liza demam kepialu. Walau tidak dibasahi. Yalah. Bang, nak beli air Kak Liza? Kak Liza ada jual air kat Cik Fatimah. Boleh minum dekat tepi longkang biar awak. Oh, Kak main Kak semua Kena dia punya katalog, cerah biji mata. Oh, Uncle Tokok tak nak. Dia nak Uncle Ukraine, Kokos. Tak apa. Tunggu nanti kemar live dengan Kak Liza. Kak Liza. Semua kena Kak Liza. Ikmal suka tengok video Kak Liza tu lama dah Kak. Ikmal dengan Mosu selalu tengok Kak Liza. Kita orang share sama kita orang lah. Macam tengok ni Kak Liza nyanyi lagu ni. Diciptakan seorang hilang ngantuk. Oh, kemain Kak Seluar. Faham. Ikmal suka tengok dia macam dia menyanyi tu kan. Walaupun dia macam cindailah mana menjubatku. Ya Allah. Kau dah terima kasih. Lama betul Ikmal dengan Mak Su daripada tahun lepas lagi. Daripada dia buat live nyanyi lagu yang walau tidak dibasa. Saya adalah peminat utama Kak Liza. Ya. Fikir sampai subuh tamal. Tak boleh Kak. Ini bateri pun dah tak boleh sampai subuh dah ni. Solat 2 rakaat dah habis dah bateri ni. Situ Nazazah Teluk Intan. Sebiji suara Kak Liza. Terima kasih yang bagi Kak Liza lagi. Paus 1. Ikmal bangun tidur tadi. Pagi tadi kan. Lepas tu Ikmal tengoklah video ni. Kak Liza jadi hantu. Aku hantu kat Mak Su. Dia kekek Mak Su. Sekejap. Dia.
Hihihi. Semua kelakar. Cintalah mana menjual kue. Akak mana dia duduk Perak kan? Manalah tahu kakak Jerung Perak ni duduk dekat dengan dia. Itulah Kak Liza yang aku share kat status. Cintalah mana menjual kue. Gitu. Bagailah mana. Apa nak sign ku? Isi dia. Aku mana sign? Aku mana autograph Kak Liza. Hai tak boleh. Rumah dia kat rumah akak nak jumpa ke? Kak boleh tak dapat autograph Kak Liza tu? Tolong Kak. Dia lah orang kata penghibur hati saya. Bila dia menyanyi tu, dia buat live tu, kadang-kadang saya tengok live dia. Bila dia bercakap tu, kadang-kadang Kak Liza ni dia dalam dunia dia. Saya suka betul tengok live dia. Lepas tu dengar dia nyanyi. Samalah suara ketua dengan Kak Liza. Kak Zima jangan biadab Kak Zima jangan biadab. Kamu tak suka? Kamu tak suka macam ni? Ha? Tak baiklah Mal. Tak, Ikmal tahu. Cuma Ikmal ni suka, dia ni menghibur macam tu. Kak janganlah salah anggap. Ikmal tahu. Mal tak tahu ke tahu. Tapi suka tengok dia buat live, dia menyanyi. Dia menghiburkan. Gitu. Hari tu dia live dengan Abang Acap S. Ikmal tengok. Pandai dia. Nanti dia jatuh, dia cinta dengan ketua. Tak boleh. Nazrah ada. Saya dah ada Nazrah. Tak boleh. Apa Titi dia Mal? Tak tahulah Titi dia apa Kak. Ramai orang edit-edit. Jadinya Ikmal dapat yang video tu daripada orang edit. Ikmal tak tahu dia punya tak. Hari tu Kak Liza miau. Lisa. Farah pun nak usia Ikmal juga. Farah mana ni? Semua lagu dia hafal. Seje Kak Liza. Lagi famous dari Mal ke? Kalau sekarang lah dekat Malaysia ni boleh kata dia famous lah Kak. Ikmal rasa siapa je tak kena Kak Liza. Kak pergi dekat Times Square tu penuh. Semua kena Kak Liza. Nanti duit lah Mal dengan dia. Dia suka tukar nama-nama TikTok. Farah budak Melaka yang mana? Farah aiskrim goreng? Moksu suka aiskrim goreng? Farah Dina? Farah jual aiskrim dekat sekolah tu. Farah Dina. Siapa dia? Farah Dina. Farah Diva yang aku kenal. Aku kenal Ratu Farah Diva. Tak payahlah. Main bagi lain. Wow. Main bagi lain dekat Farah. Main bagi lain dekat Farah. Bibit. Yang main bagi dia lain. Sekarang dia famous kat track. Nanti lah Ikmal tengok Kak. Ikmal ni ketinggalan ni. Ya Ikmal tahu Kak Liza ni. View Farah sampai 20k. Main-main je dia suka bergurau. Siapa tak kenal, tak apa. Nanti Ikmal pun nak try cari. Ikmal ni dah nak off dah. Sebab apa? Bateri Ikmal dah nak habis. Terima kasih Kak. Ikmal off lah dulu. Terima kasih untuk yang stay daripada masa sampai habis. Terima kasih yang bagi gift. Ikmal suka sangat. Terima kasih. Semoga dibawakan rezeki semua. Sebab dah 1.27 boleh tidur semua. Kak korang ni terima kasih. Thank you semua. Ikmal off live dulu tau. Kak Nuhana ni terima kasih. Kak Mira terima kasih. Kak Nida terima kasih. Semoga nanti kalau Ikmal free Ikmal buat lagi. Kak Finata terima kasih. Kak Amira terima kasih. Bye Dija. Bye Kak tengok Aini. Bye bye. Bye semua. Kak Yat tengok Aini.